satu kumpulan lagi kafirin, ya, orang yang kufur kepada Allah, maka orang itu disiapkan aghlalan ataupun salasila wa aghlalan wa sa'ira, ya. Allah siapkan baginya rantai pada tangan, belenggu pada leher dan juga api yang bergejolak kerana perangainya dekat atas dunia ini, kerana selalu tidak mensyukuri kepada nikmat Allah. Dia menjadi orang yang kedekut, satu, yang sombong, yang ketiganya suka membakar rahmat. Kerana dia suka bakar orang, maka dia kena bakar lah. Kan? Tapi kalau orang tu dia diuji macam-macam dalam hidupnya, tapi dia tak terbakar, dan dia tak membakar orang lain, tidak menyebabkan orang lain marah, tidak menyebabkan sesuatu yang berlaku itu makin lagi panas, maka orang-orang yang dapat mengawal emosi, tuan-tuan, mengawal emosi ini Allah puji sehinggakan pada surah Ali Imran ayat 134 itu, wal kadhiminal ghaidh, mereka yang menutup marah mereka. Pengurusan emosi ini adalah sifat orang yang dibekalkan ataupun dijanjikan syurga. Pasal emosi ini lain macam, tuan-tuan. Dia emosi ini kalau dia letak sama level ataupun lebih tinggi daripada Allah, habis. Ya. Emosi, kita ada emosi, marah ke, sedih ke apa ke. Tapi kalau letak sama level dengan Allah, contohlah kan, kalau katakan Allahu Akbar, azan kumandang. Kita ni tengah sedih melampau. Tak apalah ya Allah, tak apa. Lambat sikitlah saya solat. Pasal apa? Setengah sedih. Itu maksudnya apa? Sedih dengan Allah tu sama ada dia letak sama level ataupun lebih tinggi daripada seruan Allah. Ataupun marah. Kan? Marah. Marah kan? Kita kenalah ingat balik kepada Allah. Apa ingat pada Allah? Ada orang itu kan. Ingat pada Allah, tapi kalau dah gini, ini perasaan tengah marah ni kan. Itu letaknya apa? Emosi dengan Allah tu sama ada dia letak lebih sama level ataupun lebih tinggi, itu namanya syirik, tuan-tuan. Syirik ini dia tak semestinya pergi berhala yang tokong tu kan, sembah itu memang confirm lah syirik. Tapi syirik juga bila diletakkan hawa nafsu ataupun emosi sama level ataupun lebih tinggi daripada Allah. Itu sebabnya mengapa orang yang masuk syurga pada ayat 133 134 surah Ali Imran itu ialah wal kadhiminal ghaidh. Dia dapat tutup marah, dia kawal emosi marah dia itu. Pasal marah ni bahaya, tuan-tuan. Marah itu boleh sampai orang keluar daripada agama boleh. Kan? Kalau marah dalam pasangan suami isteri, dia boleh sampai macam-macam. Kan? Kalau kita tengok kes-kes dekat mahkamah ke apa ke yang minta Allah lindungi kita, kalau marah macam mana pun kita cuba kawal sebenar-benarnya, dan salah satu cara kawal itu apabila kita ingat asal usul kita apa. Ya, terus kita ingat bahawa kita perlu bersyukur dan jangan highlight kepada perkara yang tak elok ke, ujian yang melanda. Macam mana sekalipun kena belajar cara melihat the silver lining, istilah kan, melihat kepada sisi kebaikannya. Okey. Kita terus dengan ayat yang ke-11. Kesan daripada orang yang abrar ini, Allah cakap pada ayat 11, fawaqahumullahu syarra dzalikal yawm. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. Okey, ayat ke-7 dia takut kepada keburukan yang merata-rata, dan kemudian dia takut pada ayat 10 itu abusan qamtarira, daripada wajah yang masam, mencuka. Maka Allah kata disebabkan dia takut dua perkara itu, Allah bagi terus pada ayat 11 itu apa? Maka Allah melindungi mereka daripada kesusahan hari itu, syarra dzalikal yaum wa laqahum naratan wa surura, dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Allahu Akbar. Terus Allah bagi mereka terlindung daripada keburukan dan terus bagi wajah ceria, tuan-tuan. Pasal dekat dunia ini dia takut kepada masa seseorang itu abusan qamtarira. Ayat yang ke-10 sebentar tadi. Maka apa yang kita belajar, dia takut nak jadi orang yang masam, dia akan berceria di atas muka bumi ini.
Bila orang miskin minta tolong, bila dia ada nampak anak yatim, bila dia tengok ada asira, orang yang ditawan yang memerlukan bantuan, maka dia tak ada muka muram, muka kelat. Tahu tuan-tuan ya? Ni orang miskin dia minta-minta je. Ni anak yatim ni. Bukan kita, duit kita yang cari, kita yang usaha, tiba-tiba nak ambil. Dia tak buat muka itu. Dia tetap juga menghargai kepada orang miskin, pada anak yatim, pada asira, selain daripada senarai yang kita baca sebentar tadi, kerana dia ceria menunaikan janji. Ya, dia ceria untuk menolong orang, maka Allah kata di akhirat dia akan dapat apa? Nadratan wa surura. Dia dapat muka ceria itu pasal di dunia ini walaupun susah menghadapi ujian, dia bukan duit banyak pun. Dia bukan banyak duit pun, tetapi dia tetap juga ceria dengan orang. Dia bantu juga kepada adik-beradik dia yang mungkin memerlukan bantuan, kepada anak yatim, dia tetap bantu. Dia menghargai kepada anak yatim ataupun orang asira tadi. Allah kata ini balasannya. Allah jauhkan daripada segala perkara syar, perkara keburukan, dan Allah berikan wajah ceria. Pada ayat yang seterusnya, wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Apa maksudnya? Dan ya, dia memberi balasan, Allah memberi balasan kepada mereka kerana kesabarannya dengan syurga dan pakaian sutera. Dua perkara. Wajazahum bima sabaru, yang dia buat selama hari ini, dia bersabar untuk menunaikan janji, dia bersabar untuk membantu orang, beri makan, tolong orang, bersabar. Dia bersabar. Allah kata inilah balasan ke atas kesabaran mereka. Dia dapat syurga wa harira. Wa harira. Wow, itu bukan sekadar syurga dan sutera, tetapi syurga, explanation dalam syurga itu ada sutera yang diberikan kepada al-abrar. Dia punya detail. Dia macam kalau dalam bahasa Inggeris tu IE, tuan-tuan. Ya. Yang lebih detail lagi, syurga itu dalamnya itu ada sutera diberikan. Mengapa sutera? Kerana orang lelaki memang dia tak pakai sutera di dunia ini, dia ikut peraturan Allah, maka Allah berikan sutera itu. Kamu sanggup untuk ikut peraturan Allah, Allah bagi sesuatu yang kamu ikut peraturan yang Allah, yang kamu jauhkan itu. Yang pertama. Tetapi orang perempuan dapat sutera itu, kalau di dunia ini dia tak ada pakai sutera, tuan-tuan, duit tak berapa banyak, dia pergi bantu kepada adik-beradik, kepada anak yatim apa sebagainya, Allah bagi sutera, kaya dia kat sana. Dan kalau orang itu kaya di sini disebabkan dia membuat al-abrar, Allah terus bagi kekayaan sampai ke sana. Ada tiga sudut kita boleh pandang tentang istilah jannatan wa harira. Tetapi kalau orang itu kaya, dekat dunia ini ada kebun, ada tanah, hartanah, 3 tingkat, ada lift semuanya, tetapi dia kedekut. Kan? Yang tadi itulah, kedekut, sombong, kemudian dia suka bakar orang. Ya, suka kufur kepada rahmat yang Allah beri, maka akhirnya dia dapat lift dekat sini je lah. Tak dapatlah penthouse ke, rumah syurga apa semua, that's it. Tak dapat dah, disebabkan apa? Pasal dia rasakan bahawa dia dapat macam-macam ini, dia tidak gunakan dia untuk menjadi al-abrar. Jadi apa yang kita kena buat, tuan-tuan, daripada ayat ini, salah satunya kena pasti bidang hidup yang menuntut sabar bukan keputusan terburu-buru. Sabar adalah kekuatan, bukan kelemahan. Kita bertahan untuk melakukan kebaikan. Ya, accountant punya style, engineer, businessman, apa sahaja yang kita buat, tuan-tuan, yang boleh memberi manfaat kepada orang ramai, ya, memberi bantuan makanan, ekonomi kepada orang ramai, selain daripada kita menunaikan janji, maka perkara itu perlu diberi perhatian. Dan kalau kita perasan sebenarnya al-abrar, dia bukan sekadar buat baik kepada siapa? Kepada orang dalam rumah. Dalam rumah memang kena buat, tuan-tuan, ya. Tetapi kalau istilah pada ayat yang ke-10 ataupun 9 dan 10 tadi, ya, 8 dan 9, kami beri makan pada orang miskin, anak yatim, dan juga orang yang asira, yang ditawan. Orang-orang itu bukan dalam rumah. Ya. Dia pergi cari di luar rumah. Itu al-abrar. Kalau dia kata saya suami isteri dengan anak je lah duduk, pasal apa? Kita ni dah pencen, duit dah banyak, kita bercuti dengan kita je lah, tak payah kita kisah-kisah pasal orang lain, maka itu bukan al-abrar. Bukan al-abrar. Maka Allah kata pada ayat yang ke-12 ini, bila nak tolong orang, tuan-tuan, kena sabar ke tak sabar? Sabar. Kadang-kadang kita bagi pada orang miskin, dia tak cakap terima kasih.
Bantu pada anak yatim, dia mungkin tak dihargai, ataupun mungkin anak yatim tu boleh pilih pula, makcik bagi nasi ni tak ada ke nasi hujan panas? Oh, siap pilih pula tu. Kan? Pada waktu itu kita pun sabar je kan. Memang kena sabar. Ya. Pasal kita buat bukan kerana dia, kita buat kerana Allah. Dia pasal mungkin dia tak pernah makan hujan panas. Okeylah, kita carilah pula lepas tu. Kita bagi dengan penuh kesabaran. Ya, dengan penuh kesabaran. Ataupun makcik, ayam goreng ni boleh ke yang level, kalau tak KFC pun lebih kurang lah makcik, janganlah goreng sendiri makcik goreng tak sedap. Contoh je cakap itu kan. Contoh je lah. Maksudnya dia tidak menghargai dan tidak memberi balasan. Tetapi kita pasal dia anak yatim, saya mencari redha Allah, saya akan tetap menggembirakan dia, tetap menggembirakan walaupun duit saya, kemudian saya pula terasa. Pasal apa tuan-tuan? Pasal mencari wajhillah itu adalah mesej penting bagi orang yang abrar. Buat baiknya stabil bukan kerana manusia. Ya, kalau manusia bagi balasan, cakap terima kasih, memang kita buat baik tuan-tuan. Ya. Masalahnya ialah kalau orang tak bagi balasan dan orang tidak memberi penghargaan. Baik. Seterusnya pada ayat yang ke-13. Muttaqi'ina fiha 'alal araik. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. Allah describe di syurga itu bagi abrar, ya, iaitu mereka bersandar di atas pelamin ataupun sofa-sofa. Ada yang kata sofa, ada yang kata katil, tapi relax lah tuan-tuan. Dia relax yang amat, macam raja lah, ya. Raja kan biasa dia relax je kan, dia duduk atas. Muttaqiin ini, muttaqiin kalau orang Terengganu, saya pasal dengan Ustaz Tarti dalam Quran Time, dia apa? Nyenggeng. Tahu tengok nyenggeng? Nyenggeng, relax. Ya. Dia relax, duduk sambil relax, bukan duduk yang buat kerja, yang chat telefon, tak, dia relax je, ya. Menikmati apa yang membahagiakan dan tak payah fikir-fikir pasal benda lain. Dan ini ganjaran kepada siapa? Kepada abrar. Ini kekayaan, kemewahan level raja sebenarnya tuan-tuan. Raja je yang biasa buat begini. Raja yang kaya lah. Kalau Raja Kapur ke Raja Gopal tu lain kan. Ini raja yang kaya, ya. Yang dia tak payah fikir macam-macam. Dan apa yang berlaku? La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Tidak ada panas, tidak terlampau sejuk, dia just nice. Apa signifikannya? Kalau tuan-tuan bertemu dengan ayat-ayat syurga, tuan-tuan kena tengok apa yang ada itu balasan kepada orang yang berjuang di atas dunia ini. Kalau di atas muka bumi ini memang dia ada rumah, dia ada sofa, dia ada katil, dia boleh relax saja, tapi dia abrar tidak duduk diam. Dia tidak hanya duduk dekat rumah. Kita ni dah pencen bang, kita duduk rumah je lah, relax saja, tak payah nak pening-pening pergi masjid, surau, nak uruskan program ke apa ke, buat apa, penat je, dulu dah cukup lah bang. Tapi bila ingat ayat ini, kita ni kalau nak duduk di atas sofa pelamin, relax, bermalas-malasan, buat dekat syurga. Sini bukan tempat untuk malas. Kan. Jadi suami dia pun okey, jom kita buatlah kerja, bantu orang miskin, orang memerlukan ilmu. Miskin ilmu satu tuan-tuan ya. Tadi miskin harta, tapi miskin ilmu, miskin apa sebagainya, kita bantu. Ya. Dan la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Bila tuan-tuan keluar tu memang panas lah. Walaupun masuk dalam kereta berekon pun, tapi lepas tu kena berjalan apa sebagainya, dia tidak menyelesakan. Maka Allah kata nanti di sana kamu akan dapat keselesaan, comfort yang paling comfort. Pasal kamu discomfort di atas muka bumi ini, menjadi abrar. Tapi orang sombong, orang kedekut, orang yang suka bakar orang ni, dia apa kisah? Kan? Dia tak kisah pun pasal nak membantu dan berbuat kebaikan kepada orang lain. Jadi antara perkara yang perlu kita perhatikan, jangan jadikan dunia tempat mencari rehat mutlak. Rehat okey tuan-tuan, tak ada masalah kan, sekali-sekala nak pergi bercuti ke apa, tapi kita akan rasa bersalah kalau katakan lepas cuti. Pasal cuti yang paling best tuan-tuan ialah cuti yang percuma dan kekal, itu namanya syurga. Cuti dekat sini kena bayar tuan-tuan. Sekarang harga flight dah naik lah kan. Boleh lah tuan-tuan banyak duit, tuan-tuan pergi bercuti, tapi dalam cuti itu pun kita bantu orang kat sana.
cari masjid, ya, cari tempat orang yang ni bina network untuk merancang bagaimana lagi nak meningkatkan ekonomi untuk memberi ruang kepada peluang pekerjaan. Yang itu okey. Yang itu okey, memang dipuji di dalam Al-Quran, ya. Baik. Kita teruskan dengan ayat yang ke-14. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. Baik, apa yang berlaku di sana? Wadaniyah, ya, didekatkan alaihim zilaluha, pokok-pokok di sana itu didekatkan, wa dhullilat qutufuha tadlila, dan buah-buahnya itu dimudahkan untuk dicapai. Ya. Nak menunjukkan apa? Betapa rendangnya syurga itu, dan rendang ada buah. Itu yang penting tuan-tuan kan. Rendang tak ada buah, buah apa? Kan? Ataupun ada buah tapi kena panjat pula ke atas. Kan? Taklah best kan. Sehingga kan bila cakap tentang dalam ayat lain, apa sahaja yang ada itu didekatkan tuan-tuan. Maksudnya kita duduk atas katil tersebut, ya, sambil tu petik-petik je anggurnya, petik apa saja yang kita nak makan. Dan menariknya, kalau makan anggur pun tak akan kena diabetes. Itu dekat syurga. Dekat dunia ni kita jangan jaga, jangan terlebih makan buah, jangan makan lebih garam, gula apa sebagainya kat sini. Mengapa jaga? Kerana jaga kesihatan. Tapi ada orang yang dia jaga kerana nak jimat duit, dan duit itu nak diberikan kepada orang miskin, anak yatim, nak membantu orang lain. Maka Allah kata, nah, kamu diberikan tamasya gilang gemilang, menghargai kamu, kemewahan diberikan, sehingga kan buah-buahan itu dipetik, dimudahkan. Ini lambang hartanah yang amat-amat kaya. Walaupun kamu di atas dunia ini kamu tidak ada tanah walaupun sekangkang kera, kerana kamu gunakan duit kamu untuk membantu orang lain, maka ini balasan kekayaan daripada Allah. Jadi tuan-tuan mati Allah sekalian, ayat ini memberikan semangat kepada para sahabat bila mereka kaya, mereka tinggalkan kekayaan mereka di Mekah untuk membantu perjuangan Nabi. Dan orang kaya seperti Abu Bakar masih kaya, terus kaya, tetapi mereka akan gunakan kekayaan itu untuk memastikan mereka kaya di akhirat. Ya. Pasal kaya macam mana pun, kita tak adalah kaya sampai kita boleh duduk dekat rumah, boleh petik anggur fresh daripada pokok, tuan-tuan kan? Ke tuan-tuan ada rumah ada pokok anggur? Tak ada kan, ya? Paling kurang pun tuan-tuan kena pergi supermarket beli buah anggur, makan, letak dalam freezer kan? Ini memang daripada rumah itu petik saja. Ya. Tak ada panas, tak ada sejuk, ya. Maksudnya kadang-kadang aircon yang suami kata naikkan sikit temperature, kan? Si isteri kata turunkan sikit temperature. Pasal apa? Pasal dia berbeza temperature kan. Yang seorang cepat panas, seorang cepat sejuk. Kan? Bukan darah panas, darah sejuk, kan? Itu macam apa? Macam darah buaya dengan darah mamalia kan, darah panas, darah sejuk, bukan. Tetapi biasalah kadang-kadang dia sakit ke, berbeza. Tapi di sana tuan-tuan, walaupun ramai orang, suhunya just nice untuk setiap orang. Setiap orang. Dan makanannya pun dimudahkan, dan disambung lagi pada ayat yang ke-15, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Ayat yang ke-15, dan kepada mereka diedarkan cawan-cawan dari perak dan piala-piala yang jernih laksana kristal, daripada perak, gelas, dan juga daripada kristal. Itu diedarkan. Kalau katakan orang yang parti dekat luar negara tu kan, dia ada cheers kan, diedarkan kemudian ting kan, kita tak dibenarkan untuk ting gitu kan. Tapi itulah yang berlaku, tamasya gilang gemilang, diedarkan piala-piala minuman itu lambang apa tuan-tuan? Lambang bahawa mereka bergembira. Ya, bergembira, dan diraikan kenduri tersebut. Dan apabila kita bercakap tentang piala daripada fiddah, daripada perak, daripada kristal, ini lambang kenduri orang kaya ke orang tak kaya tuan-tuan? Orang kaya lah. Orang tak kaya dia bagi cawan plastik je.
Corong kertas nak ambil dah. Kan? Ya. Ini pasal orang kaya, dan Allah mampu memberikan ini kepada siapa? Kepada orang yang dekat atas muka bumi ini dia jarang nak berkenduri. Bukan salah pergi kenduri tuan-tuan ya, jarang berkenduri, maksudnya jarang berparti. Jarang parti. Pasal parti itu lambang kepada orang yang suka bergembira di sini. Dia bukan nak tolong orang miskin sangat pun. Kecuali lah kenduri itu dia jemput anak yatim, orang miskin. Tapi bila level ini, ialah dia akan kumpul dengan orang-orang elit sahaja. Orang-orang dia kelab golf, dia dengan orang-orang dia sahaja. Tapi orang begini dia kata, okey, saya minimumkan. Kalau saya kena bercampur pun dengan orang-orang elit ini, adalah untuk saya bawa peluang pekerjaan, nak bantu kepada orang miskin, anak yatim, itu saya akan bersama. Kalau tidak, saya buang masa. Ya. Maka apabila tuan-tuan, puan-puan mungkin ada banyak kenduri-kenduri ke, kena tengok kenduri itu orang miskin dijemput, anak yatim dijemput, ataupun orang elit sahaja yang dijemput. Kalau orang tertentu saja dijemput, tapi kalau ia membawa kepada membantu orang lain, itu okey. Tapi kalau jom kita pergi kelab golf, kita pergi ke sana, kita nak makan lah, kita nak makan buffet ya, 5 orang, 10 orang, habis sampai RM1,000, tetapi tidak membawa agenda kebaikan abrar, maka perkara itu perlu dikurangkan ataupun dikosongkan tuan-tuan. Pasal apa? Satu orang makan sampai, ada yang makan sampai RM500 seorang. Tapi agendanya bukan nak tolong orang, hanya untuk diri sendiri, khawatir nanti tak dapat makan steak dekat akhirat nanti tuan-tuan. Bukan salah ya, bukan salah. Kalau ianya ada objektif untuk abrar, untuk membuat kebajikan, okey. Tapi jarang jugalah kan, nasib meeting 500 habis satu dish. Kan? Saya pernah datang satu kedai tu, ada orang nak belanja kan. Ustaz pilih je mana nak pilih kan. Satu dish itu 800. Boleh tak saya pilih yang lain kan, yang RM10 ke RM5 ke kan, makan sama je, makan habis gitu je. Tak apa Ustaz, saya belanja, kata. Tak apalah, saya ambil. Pasal apa? Pasal rasa bersalah kalau kita makan 800 itu, tapi rupa-rupanya itu boleh digunakan untuk membantu orang miskin, pada anak yatim ya, ataupun apa-apa sahaja yang Allah seru di dalam ayat ini ya. Baik. Kemudian kita teruskan dengan ayat yang ke-16. قوارير من فضة قدروها تقديرا. Okay, iaitu qawarir itu ya, daripada kristal itu, daripada perak, dengan sebaik-baiknya mengikut ukuran yang tepat. Apa maksud ukuran yang tepat tuan-tuan? Ada beberapa sudut. Satu, saiznya itu tepat. Maksudnya ialah bila minum tu just nice, tak adalah dia bagi satu bekas tapi terlampau besar sampai tak habis. Ya. Ataupun kecil sangat sampai tak puas. Satu. Yang keduanya, air yang masuk tersebut adalah air yang cukup-cukup sahaja, tak ada melimpah-limpah ya. Dua. Yang ketiga ialah apa yang ada itu ia memberikan manfaat yang terbaik kepada orang. Pasal ada orang tuan-tuan, bila dia minum tapi lepas tu dia kena makan ubat diabetes macam tadi lah. Pasal manis sangat contohnya. Di sini bila cakap tentang qaddaruha taqdira, semuanya just nice. Istilah zaman sekarang lah. Just nice. Dia punya saiz dia punya isinya, dan diberikan pada masanya just nice. Mengapa just nice? Rupa-rupanya abrar ini dia selalu hadir dalam hidup orang miskin, anak yatim, asira tadi itu just nice, just in time. Ya. Bila orang perlukan saja dia dah muncul. Bila anak yatim ni perlukan dia dah muncul. Kerana dia amat sensitif terhadap keperluan orang-orang ini. Bukannya orang miskin itu pergi cari dia. Kalau tuan-tuan balik kepada ayat yang ke-8, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makan tuan-tuan ya. Mereka memberi makan. Okey, itu biasa kita. Tapi kita kena ingat bahawa makan ini makanan siapa tuan-tuan? Makanan ini makanan siapa? Makanan saya ke makanan orang miskin?
Kalau dalam surah Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amul, dia tidak menghalang orang daripada memberi makanan orang miskin. Makanan itu daripada rumah siapa? Rumah saya. Tapi Allah guna perkataan makanan yang ada dalam rumah kamu, bukan rumah kamu punya, bukan kamu punya. Sebahagian daripadanya itu adalah makanan orang miskin yang kamu kena bawakan pada orang miskin. Di sini pun sama juga, ya. Mereka memberi makan ta'am yang dicintai untuk orang miskin. Dia tak ada untuk orang miskin, li miskin, tapi miskin. Maksudnya makanan itu dia ambil yang terbaik untuk orang miskin. Terbaik untuk dia, terbaik untuk orang miskin, dia berikan. Dan dia tahu bahawa makanan yang ada dalam freezer dia ataupun dalam akaun dia itu, ya, sebenarnya dia tahu bahawa itu semuanya bukan milik dia. Dalam akaun kita, tuan-tuan, ada hak orang miskin, ada hak anak yatim, ada hak orang asira, dan orang abrar dia amat sensitif bahawa saya tak boleh hari ni kalau saya tak tolong orang ni, tak boleh lah, kan? Dia rasa tak stabil bila dia tak menolong orang. Dia stabil ketika menolong orang, maka itulah al-abrar. Maka di sini mereka dapat just nice. Just nice, cara piala ataupun tempat minum pun just nice, pasal bila dia bagi pada orang miskin pun dia bagi yang just nice, bukan yang terlampau buruk ataupun terlampau hebat sampai orang miskin bercakap, saya tak biasa makan steak ni, saya tak tahu steak tu apa. Dia bagi yang diperlukan, yang sesuai kepada orang miskin itu sendiri. Baik, kita pergi pada ayat yang ke-17. Ganjaran di syurga itu Allah cakap, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Ya, mereka diberi minum, ya, daripada ka'san, itu daripada bekas minum yang bercampur dengan zanjabila. Zanjabila ini kalau terjemah biasanya halia, tuan-tuan, ya. Dan kalau ada yang kata air halia, ada perbincangan lah tentang halia punya manfaat dalam ilmu kesihatan, memang tremendous, ya. Tetapi tuan-tuan ada minum air halia ke pagi tadi? Tak adalah minum, ya. Ini air halia syurga, tuan-tuan, ya. Dia adalah satu minuman yang istimewa. Mengapa dispesifikkan kepada satu menu spesifik? Kerana Allah tahu kesenangan hamba secara terperinci. Dia macam orang miskin tadi tu, dia bukan sekadar nah bagi je lah, kan? Tapi dia tahu bahawa yang rumah ini dia suka makan nasi hujan panas, kan? Yang ini nasi biryani, yang ini dia kalau dapat makan nasi kauk, dia memang suka sangat. Dia sampai tak gitu saja, ya. Dia terperinci, dan Allah memberi amat terperinci sampai dalam syurga, tuan-tuan. Pasal perincian adalah penting dalam kita berbuat baik. Terperinci, ya, amat penting ketika kita buat baik. Kita jumpa anak yatim, kita kena tahu apa yang dia suka. Kalau kita bagi dia makan apa, kita bagi dia makan nasi lemak contohnya, ataupun budak-budak, kan, budak-budak kita bagi dia menu orang tua. Apa menu orang tua biasa, tuan-tuan? Nasi Arab contohnya, bagi pada anak kecil yatim itu, dia kan tak nak, kan? Kadang-kadang bagi si yang dewasa kata, apa tak nak makan, ini nasi unta daripada Madinah contohnya, kan? Dia bukan pasal nasi unta Madinah, ini pasal anak yatim itu kecil. Bagi anak ini apa yang dia suka, yang berkhasiat, maka itulah yang diberikan, yang dibantu, ya. Jadi bagi ibu, ayah, siapa saja yang menjaga anak yatim ataupun menyantuni anak yatim dengan terperinci, ya. Kalau contoh membantunya itu dari segi, katakan dari segi pakaian dia, orang miskin, kan, pakaiannya dengan saiz dia, tanya siap saiz apa, L ke M ke, warna apa. Perincian itu amat berbaloi, tuan-tuan. Pasal apa? Itu tanda abrar. Dan balasannya ialah Allah akan beri nikmat amat terperinci, sampai jenis minuman pun Allah highlightkan pada ayat yang ke-17. Baik. Pada ayat yang ke-18 Allah nyatakan apa? Ainan fiha tusamma salsabila. Ya.
iaitu mata air di syurga yang dinamakan salsabil. Salsabil nama mata air di syurga. Ada orang namakan anak dia salsabila ke salsabil, okeylah tu, ya. Maksudnya melambangkan air mata, mata air yang suci bersih, ya, yang mengalir di syurga. Jadi mengapa diberikan itu? Sekali lagi, air ni banyak dalam surah ini tuan-tuan, ya, dalam surah Al-Insan. Pasal asal kita air dan kita memang suka minum air, dan kita kalau berkenduri pun memang air. Kan? Ya. Dan syurga pun nanti Allah bagi macam-macam jenis air, termasuklah salsabila. Tadi dah kita jumpa kafura, zanjabila, ya, fountain yang tadi, ya, pada ayat yang ke-6. Jadi air ini selalu berlegar dalam surah Al-Insan. Pasal apa? Pasal kalau orang yang bekerja keras, tuan-tuan, kita terus bagi makan ke bagi dia minum air? Minum air. Maka Allah memujuk kepada al-abrar yang bekerja keras di atas muka bumi ini. Kamu penat di dunia dah, nah, kamu diraikan dengan air, tapi adalah makanan lain. Tapi air bukan lagi sebagai tanda haus. Air bila dia majlis graduasi adalah majlis, ketika majlis tamasya, ia adalah majlis meraikan, ya. Jadi dalam ayat ini, apabila bercakap tentang dapat mata air di sana yang baik, maka kita kena carilah mata air yang baik di atas dunia ini. Pasal orang yang masuk ke neraka, tuan-tuan, mereka tak dapat air salsabil, ya. Mereka akan dapat apa? Daripada buhl, daripada bakaran besi cair. Itu minuman mereka. Tembaga cair, itu minuman mereka. Nanah kena kat muka, masuk ke dalam tekak, masuk ke dalam perut. Kalau buhul tadi tu sampai hancur perut, itu minuman orang ahli neraka. Mengapa jadi begitu? Pasal mereka tak nak bantu orang minum air. Nak bagi gelas minum air pada orang miskin ke, pada anak yatim ke, saya tak ada kelas, saya nak bantu-bantu mereka ni. Maka pasal tak ada kelas, pasal sombong, maka mereka tak adalah peluang minum air salsabil. Yang dapat minum air salsabil ini hanya bila orang tu dapat akses ke syurga dengan rahmat Allah. Kerana di atas dunia ini mereka terus menyebarkan rahmat Allah dengan membantu pada orang yang memerlukan, tuan-tuan, ya. Jadi dalam keluarga, jadikan rumah ada sumber rohani yang mengalir, bacaan Quran, doa bersama, nasihat yang lembut. Kerana itu adalah cara untuk membina rasa syukur. Dan lepas tu ahli rumah itu pun boleh membantu orang di luar rumah. Tak kedekut, ringan tulang. Begitu, tuan-tuan, ya. Pasal kalau katakan dia baca Quran tapi kedekut dengan orang lain pun tak guna juga, ya. Dia doa bersama, dia nasihat yang lembut dalam rumah, tapi dengan orang luar, dengan orang miskin, anak yatim, dia hordik orang lain, itu bukan kesan abrar, ya. Dan diteruskan pada ayat yang ke-19. Dah dapat air tu, siapa pula yang bagi? Ambil sendiri ke? Kan? Ayat yang ke-19, wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Ayat yang ke-19, dan mereka dikelilingi oleh para pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, kamu akan sangka mereka mutiara yang bertaburan, ya. Itu adalah daripada ayat yang ke-19. Wildan. Apa maksud wildan? Anak muda, tuan-tuan, ya. Berlega-lega menjadi pelayan di situ, ya. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura, jika kamu lihat ia seperti mutiara yang bertaburan. Maksudnya wildan ni lelaki lah, ya, handsome, anak-anak muda. Mengapa anak muda diberi perhatian dekat dalam menjadi pelayan di syurga, tuan-tuan? Cuba bayangkan kita pergi ke restoran. Kita pergi restoran, yang melayan tu anak muda, ya, lelaki yang melayan. Tapi satu lagi restoran yang layannya ialah atuk-atuk pakai tongkat. Nak minum apa nak, kan? Ataupun nenek-nenek lah, nak masak, nak menu apa? Saya nak western menu ada. Apa tak berapa dengar. Nik tak berapa dengar, kan? Nak ceritanya apa? Nak ceritanya orang muda ini dia
cergas, dia boleh buat kerja cepat, ya. Ini pelayan yang on time, melayan kepada al-abrar, berada di syurga. Mengapa dilayan? Pasal dekat rumah dia tak ada bibik. Kan? Dia tak ada pelayan pun. Pasal apa? Pasal saya jimat kos, pasal saya nak bantu orang miskin. Bukan salah ada bibik, tuan-tuan. Kalau ada bibik pun, saya tetap juga guna pendapatan yang banyak yang saya ada ni untuk membantu orang miskin. InsyaAllah dapat bibik. Will done di akhirat nanti. Ya. Tapi jangan sampai kata bahawa saya nak dilayan di sini sampai dia tak melayan kepada anak-anak yatim ataupun orang miskin sebentar tadi. Al-abrar, walaupun dia ada pelayan dekat rumah, tapi dia depan orang miskin, dia depan anak yatim, dialah pelayan tersebut, ya, yang terus membuatkan kebaikan, mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah kata, okey, kamu tak ada pelayan di atas muka bumi, kamu jadi pelayan walaupun kamu ni ada duit, tak ada duit, tapi kamu tetap layan anak yatim miskin asira ini. Maka Allah berikan pelayan ini, tuan-tuan. Beri pelayan ini, dan pelayan ini adalah amat-amat mulia layanannya, ya. Jadi ini adalah ayat yang ke-19, dan kita teruskan dengan ayat yang ke-20. Wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila kamu melihat, ya, melihat ke sana di syurga nanti, kamu akan melihat nikmat yang melimpah, na'ima wa mulkan kabira, kerajaan yang besar. Ya. Nak ceritanya apa, tuan-tuan? Bahawa syurga itu adalah nikmat yang melimpah-limpah dan kerajaan Allah yang besar. Itulah cita-cita akhirat, bukan sekadar cita-cita dunia yang perlu dibesarkan. Al-abrar, dia punya mindset dia ialah saya nak dapat nikmat yang melimpah-limpah di akhirat nanti dengan saya bersyukur dengan nikmat yang ada di sini. Nikmat di sini banyaklah, tuan-tuan. Tetapi Allah kata kalau syukur dengan membantu orang lain, maka di sana melimpah-limpah, na'iman wa mulkan kabira, iaitu kerajaan yang besar. Kerajaan yang besar. Macam mana dapat kerajaan besar, dapat melihat kerajaan besar, dapat bersama dengan kerajaan yang besar? Apakah puncaknya? Puncaknya bila kita bertemu dengan empunya kerajaan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tuan-tuan lah, kalau kita pergi kat Selangor ke, kita kalau boleh, kita naklah dilayan bukan sekadar kenduri biasa-biasa. Kan? Kalau boleh kita pergi ke kenduri di peringkat istana. Dan kalau boleh masa pergi istana itu, kalau ramai sangat orang, kalau boleh kita nak bertemu dengan pemilik kerajaan istana itu. Siapa? Sultannya. Sultan siap lagi datang kepada meja kita, duduk dengan kita pula tu. Kan? Saya better amat menghargai kepada segala jasa Datuk Tan Sri Tun. Itu yang biasa dapat tu. Kan? Pasal jasa itu yang menyebabkan dia dapat gelaran tersebut, dan si Raja Sultan itu menghargainya. Maka bila kita dapat pergi kenduri, tuan-tuan, pergi kenduri, tapi kita ambil sendiri dengan kita dapat jumpa tuan rumah, mana yang lebih seronok sebenarnya? Dapat jumpa tuan rumah, kan? Pasal kalau kita nak ambil sendiri, pergi kedai mana-mana boleh ambil sendiri, kan? Nasi campur tu ambil sendiri je ambil, kan? Kat kenduri tu sama je, kita ambil sendiri. Tapi kalau katakan ambil sendiri tu, kata tuan rumah pula datang, kata kita ada meja khas tu, itu untuk tuan ataupun puan. Wah, dah lain macam tu. Rupa-rupanya di syurga, tuan-tuan, bercakap tentang nikmat-nikmat yang ada ini, ya, dapat nikmat banyak, ya, kita akan dapat berjumpa dengan pemilik kerajaan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat yang seterusnya, cuba tuan-tuan tengok. Ya. Apa yang dapat? Sebelum kita bercakap tadi dah nak jumpa dah dengan ni, sebelum nak jumpa pemilik kerajaan ini, aliyahum thiyabus sundusin hudram wa istabraqa wa hullu asawira min fiddah wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Ya Allah. Cuba tuan-tuan tengok. Apa ayat 21?
Mereka berpakaian sutera hijau yang halus dan sutera tebal serta memakai gelang dibuat daripada perak. Ini kod pakaian. Kod pakaian di syurga. Kalau ada yang kata pakai gelang lah, pakai sutera hijau ni, apa ke benda ni? Pasal dah kod pakaian. Cuba tuan-tuan bayangkan, bila pergi majlis di istana, semua orang pakai baju Melayu, saya pakai baju macam ni je. Rasa bersalah ke tak? Rasa bersalah tuan-tuan. Orang lain pakai samping, pakai songkok, saya tak pakai songkok, saya pakai kopiah contohnya. Pakai kopiah pun dah rasa bersalah. Apatah lagi tak pakai kopiah. Kan? Tak pakai songkok, tak pakai kopiah, lepas tu pakai t-shirt je. Pakai t-shirt. Lepas tu ada raja kat situ. Kemudian ada semua orang yang pakai baju Melayu, pakai songkok, pakai samping. Rasa bersalah tak? Rasa bersalah pasal ada kod pakaian. Kod pakaian dalam tamasya gilang gemilang meraihkan kepada al-abrar. Maka Allah bagikan pakaian tersebut, tapi di hujung tu Allah cakap, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Siapa yang beri minuman yang bersih itu tuan-tuan? Wasaqahum rabbuhum. Siapa bagi minum ni? Allah. Tuhan mereka memberi minum daripada syaraban tahura. Subhanallah. Maksudnya apa? Kita tuan-tuan, bila kita bekerja keras di sini untuk berbuat kebaikan dalam rumah dan di luar rumah, kita beri minum, melayan kepada orang miskin, anak yatim, ya, cikgu-cikgu yang ada anak yatim dekat sekolah, cikgu ini tetap juga melayan anak ini. Kadang-kadang anak yatim ni jadi buat perangai juga tuan-tuan, pasal dia tak ada ayah. Dan orang lain, anak-anak lain boleh bully kepada si anak yatim pasal dia tahu tak ada ayah, kan? Tak ada ayah. Jadi dia boleh bully kepada anak yatim tersebut. Lepas tu dia kata, engkau bukan ada ayah, ayah kau dah mati, kan? Kalau ada orang buat begini, cikgu protect kepada anak yatim ini, melayan dia dengan cara yang terbaik, nanti Allah layan kepada cikgu yang menjaga anak yatim ini, yang membantu pada orang miskin. Dan ini yang digambarkan dengan perkataan apa? Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Tuhan memberi minum kepada mereka dengan minuman yang bersih, yang suci. Mengapa? Kerana di dunia ini kamu merendah diri, bersyukur dengan nikmat yang ada, kamu pergi tolong kepada orang-orang yang memerlukan sebagai wakil Tuhan. Maka Tuhan menghargai kepada kita, tuan-tuan sekalian. Tuhan menghargai. Allah bagi terus. Ya, lebih kurang tuan rumah tu datang, dia bawa air kepada kita. Macam mana caranya itu kat syurga nantilah tuan-tuan. Tapi nak ceritanya ialah Allah amat menghargai kerana tuan-tuan memilih jalan berbuat kebajikan. Baik. Ayat akhir sebelum kita berehat. Inna hadza kana lakum jazaa. Wa kana sa'yukum mashkura. Ini adalah balasan untukmu dan segala usahamu diterima dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupa-rupanya Allah dia banyak-banyak nikmat, sekali tuan rumah yang beri minum, kan? Di syurga itu Allah kata inna hadza, apa istilahnya? Inna hadza kana lakum jazaa. Ini adalah balasan bagi kamu pasal kamu di atas dunia ini kamu tak harapkan balasan daripada suami kamu, daripada isteri kamu, daripada anak kamu, daripada orang yang kamu tolong. Kamu buat baik, kamu kadang-kadang tak dihargai, kamu tak dapat balasan. Balasan dulu, jazaa, ini balasannya. Dan di hujung itu Allah cakap apa? Wa kana sa'yukum mashkura. Kamu tak mengharap penghargaan daripada orang sekitar kamu. Orang hargai, kamu ucapkan Alhamdulillah, terima kasih. Tak hargai pun kamu terus buat baik di dalam rumah, di luar rumah. Allah kata wa kana sa'yukum, segala usaha, berusaha bersungguh-sungguh, letih kamu, sa'i kan letih tuan-tuan, macam hajar kan, antara Safa wal Marwah. Allah kata mashkura. Ini dihargai oleh siapa? Oleh Allah, tuan rumah, memberi minum kepada tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, ini adalah satu motivasi realiti di syurga. Allah bawakan kepada insan-insan yang letih, ya, insan-insan yang kadang-kadang bila dah buat baik orang tak hargai, bila nak buat baik tak dapat balasan yang sepatutnya. Saya rasa nak buat baik terus ke ataupun saya nak give up, ya. Inilah 22 ayat setakat ini untuk mengingatkan pada kita, selagi
hayat di kandung badan, ada telinga, ada mata, boleh memilih jalan syukur, berbuat baik al-abrar, teruslah berbuat baik, kerana balasan dan juga penghargaan itu akan diberikan Allah apabila sampai pada masanya. Daripada manusia yang kita bagi contoh sebentar tadi, manusia lemah tuan-tuan. Suami tu lemah nak bagi tahu terima kasih setiap hari. Itu nak ceritanya. Ataupun kalau suami pun kan, isteri tu nak cakap, bang, terima kasih bang kerana belanja saya, jaga saya. Setiap hari nak cakap gitu, ya. Dia banyak lagi kerja lain. Ya. Sekali-sekala bolehlah waktu anniversary ke waktu hari jadi tu, kan. Bolehlah ambil peluang untuk cakap terima kasih bang, terima saya ni banyak kekurangan tapi abang masih lagi terima saya. Perkataan-perkataan tersebut tuan-tuan adalah perkataan melambangkan penghargaan. Ya. Kalau ada yang kata saya dah anniversary dah. Tak ada anniversary. Pasal apa? Dah apalah, tak payahlah hari jadi itu budak-budak saja anniversary, tak payahlah. Ambil masa tertentu, terutama masa 10 Zulhijjah ini tuan-tuan, 10 hari awal ni, daripada kita bercakap perkara-perkara yang merapu-rapu ataupun tak bercakap langsung, baik kita buat percakapan yang menghargai kepada apa yang baik, kan? Agar kita dihargai oleh siapa? Oleh Allah. Bukan pasal suami itu, pasal isteri, pasal anak, bukan. Pasal kita nak mengikut pada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita berehat sekejap 5 minit. Kita sambung balik pukul 11 suku, ya, 11.15 untuk ayat 23 hingga ayat 31 insya-Allah.